Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan Lily akan membentangkan tugasan bertajuk Kos Care My kerangka inovasi bersepadu untuk mengurangkan beban kos sara hidup dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Malaysia. Pemilihan tajuk ini adalah kerana isu kenaikan kos sara hidup merupakan antara cabaran paling besar yang sedang dihadapi oleh rakyat Malaysia pada masa kini. Isu ini bukan sahaja melibatkan aspek ekonomi, malah turut memberi kesan kepada kesejahteraan sosial, kesihatan, pendidikan dan kualiti hidup masyarakat secara keseluruhan. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Puteri Nurul Ain, Aufa Adli, Nur Diana binti Omar, Nur Yasmin Cik Afan dan Siti Nur Hazlina. Kenaikan kos sara hidup merupakan antara isu ekonomi dan sosial yang paling banyak dibincangkan di Malaysia pada masa kini. Hampir semua lapisan masyarakat merasai kesannya sama ada golongan B40, M40 ataupun T20. Secara umumnya, kos sara hidup merujuk kepada jumlah perbelanjaan yang diperlukan oleh seseorang individu atau isi rumah untuk mengekalkan taraf hidup yang munasabah. Apabila harga barang dan perkhidmatan meningkat, rakyat perlu membelanjakan lebih banyak wang untuk mendapatkan keperluan yang sama. Sekiranya pendapatan tidak meningkat pada kadar yang sama, tekanan kewangan dan akan mula dirasai dan kuasa beli pengguna akan semakin berkurang. Menurut laporan survei perbelanjaan isi rumah Malaysia 2024 yang diterbitkan oleh DOSM, purata perbelanjaan penggunaan bulanan isi rumah meningkat daripada RM5,150 pada tahun 2022 kepada RM5,566 pada tahun 2024. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak RM416 dalam tempoh 2 tahun sahaja. Walaupun angka ini mungkin kelihatan kecil, namun apabila dikira secara tahunan, ia menunjukkan peningkatan kos yang agak besar kepada setiap isi rumah. Data ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia perlu membelanjakan lebih banyak wang untuk mengekalkan kehidupan harian mereka berbanding beberapa tahun yang lalu. Jika kita melihat kepada corak perbelanjaan isi rumah Malaysia, kategori terbesar adalah perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain yang menyumbang kepada 23.5%. Kategori kedua ialah restoran dan penginapan sebanyak 17%, diikuti makanan dan minuman sebanyak 15.7%, manakala pengangkutan menyumbang sebanyak 11%. Daripada statistik ini, kita dapat melihat bahawa sebahagian besar pendapatan rakyat sebenarnya digunakan untuk memenuhi keperluan asas. Oleh itu, sebarang kenaikan harga dalam kategori-kategori ini akan memberi impak yang besar kepada kehidupan rakyat. Seterusnya, mari kita lihat dari sudut pendapatan. Menurut DOSM, median pendapatan isi rumah Malaysia ialah RM7,017 sebulan, manakala purata pendapatan isi rumah ialah RM9,155 sebulan. Namun begitu, angka ini tidak menggambarkan keadaan sebenar kerana setiap isi rumah mempunyai purata 3.7 orang ahli keluarga dan hanya 1.8 orang mencari pendapatan. Ini bermakna pendapatan yang diperoleh perlu digunakan untuk menampung keperluan beberapa ahli keluarga serta pelbagai komitmen seperti sewa rumah, pinjaman, pendidikan anak-anak dan kos pengangkutan. Oleh sebab itu, walaupun pendapatan meningkat, ramai rakyat masih merasakan kos sara hidup semakin membebankan. Golongan yang paling terkesan dengan kenaikan kos sara hidup ialah kumpulan B40 dan sebahagian M40. Bagi kumpulan B40, sebahagian besar pendapatan mereka digunakan untuk keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan pengangkutan. Oleh itu, walaupun berlaku kenaikan harga yang kecil, kesannya sangat besar kepada perbelanjaan bulanan mereka. Dalam masa yang sama, golongan M40 juga semakin berdepan tekanan kewangan disebabkan peningkatan kos perumahan, pendidikan anak-anak, penjagaan kesihatan dan komitmen hutang. Ini menunjukkan bahawa isu kos sara hidup bukan sahaja memberi kesan kepada golongan miskin, tetapi turut memberi tekanan kepada golongan pertengahan. Walaupun Malaysia mencatat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan isi rumah dari semasa ke semasa, ramai rakyat masih merasakan bahawa kos kehidupan meningkat lebih cepat berbanding kemampuan kewangan mereka. Salah satu isu utama ialah peningkatan perbelanjaan isi rumah yang berlaku secara berterusan. Selain itu, rakyat juga berdepan dengan ketidakseimbangan antara kenaikan pendapatan dan kenaikan harga barang.
Keadaan ini menyebabkan kuasa beli pengguna semakin menurun dan menimbulkan persoalan sama ada peningkatan pendapatan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4 isu utama yang dikenal pasti dalam kajian ini. Pertama ialah peningkatan perbelanjaan isi rumah. Kedua ialah penurunan kuasa beli pengguna akibat kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Ketiga ialah jurang kos sara hidup antara kawasan bandar dan luar bandar yang semakin ketara. Dan yang keempat ialah kebanyakan bantuan kerajaan masih tertumpu kepada penyelesaian jangka pendek dan belum dapat menangani sepenuhnya faktor-faktor struktur yang menyebabkan kenaikan kos sara hidup. Oleh itu, satu pendekatan yang lebih menyeluruh dan mampan perlu diwujudkan. Berdasarkan masalah yang telah dibincangkan, kajian ini dibangunkan untuk menjawab 4 persoalan utama. Pertama, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan kos sara hidup di Malaysia? Yang kedua, apakah kesan kenaikan kos sara hidup terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara? Ketiga, bagaimanakah kenaikan kos sara hidup mempengaruhi taraf hidup, kuasa beli dan kesejahteraan rakyat? Dan keempat, apakah strategi yang boleh dilaksanakan bagi mengurangkan beban kos sara hidup secara lebih berkesan dan mampan? Persoalan ini menjadi asas kepada keseluruhan kajian dan cadangan penyelesaian yang akan kami bentangkan sebelum kita bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan kos sara hidup. Kita perlu memahami terlebih dahulu maksud kos sara hidup itu sendiri. Secara umumnya, kos sara hidup merujuk kepada jumlah perbelanjaan yang diperlukan oleh seseorang individu atau sesebuah isi rumah untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan asas bagi mengekalkan taraf hidup yang munasabah. Barangan dan perkhidmatan ini termasuk makanan, perumahan, utiliti, pengangkutan, pendidikan dan kesihatan dan komunikasi. Kos sara hidup berbeza mengikut lokasi, tahap pendapatan dan gaya hidup seseorang. Sebagai contoh, kos sara hidup di Kuala Lumpur biasanya lebih tinggi berbanding di kawasan bandar, luar bandar kerana kos perumahan, pengangkutan dan perkhidmatan adalah lebih mahal. Selain itu, kos sara hidup tidak semestinya berkaitan dengan inflasi semata-mata. Walaupun kadar inflasi rendah, rakyat masih boleh merasakan tekanan kos hidup jika pendapatan mereka tidak meningkat seiring dengan harga barang dan perkhidmatan. Oleh itu, kos sara hidup merupakan ukuran penting dalam menilai tahap kesejahteraan rakyat dan kemampuan mereka untuk memenuhi keperluan harian. Faktor utama yang menyumbang kepada kenaikan kos sara hidup ialah peningkatan harga makanan dan barang keperluan asas. Makanan merupakan keperluan yang tidak boleh dielakkan oleh semua individu. Oleh itu, apabila harga makanan meningkat, pengguna tidak mempunyai banyak pilihan selain terus membelinya walaupun terpaksa mengurangkan perbelanjaan lain. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kita dapat melihat kenaikan harga ayam, telur, beras, minyak masak, sayur-sayuran dan pelbagai barangan keperluan harian. Antara punca utama keadaan ini ialah peningkatan kos bahan mentah, kos logistik dan kos pengangkutan. Sebagai contoh, apabila harga makanan ternakan meningkat, kos peternakan ayam juga meningkat. Keadaan ini akhirnya menyebabkan harga ayam yang dijual kepada pengguna menjadi lebih mahal. Selain itu, Malaysia masih bergantung kepada import bagi beberapa komoditi makanan penting. Apabila nilai ringgit lemah berbanding mata wang asing, kos import turut meningkat dan akhirnya memberi kesan kepada harga makanan tempatan. Jika keadaan ini berterusan, isi rumah khususnya golongan B40 akan menghadapi tekanan kewangan yang lebih besar kerana sebahagian besar pendapatan mereka digunakan untuk membeli makanan dan keperluan asas. Kedua ialah peningkatan kos perumahan dan kadar sewa. Berdasarkan data di OSM, kategori perumahan dan utiliti merupakan komponen perbelanjaan terbesar isi rumah Malaysia iaitu sebanyak 23.5%. Ini menunjukkan bahawa hampir 1/4 daripada perbelanjaan rakyat digunakan untuk tempat tinggal dan utiliti. Antara punca utama peningkatan kos perumahan ialah pertumbuhan pesat kawasan bandar seperti Kuala Lumpur, Selangor, Johor Bahru dan Pulau Pinang. Apabila semakin ramai orang berhijrah ke bandar untuk bekerja, permintaan terhadap rumah dan sewaan meningkat dengan ketara. Namun begitu, peningkatan penawaran rumah tidak berlaku pada kadar yang sama. Akibatnya, harga rumah dan kadar sewa terus meningkat. Selain itu, kos pembinaan yang semakin tinggi seperti harga simen, besi, bahan binaan dan kos buruh turut menyumbang kepada peningkatan harga rumah. Kesannya ialah ramai golongan muda dan keluarga sendiri baru menghadapi kesukaran untuk memiliki rumah dan terpaksa
menanggung kadar sewa yang semakin tinggi untuk setiap tahun. Faktor ketiga ialah ketidakseimbangan antara kadar peningkatan pendapatan dan kadar peningkatan kos kehidupan. Walaupun pendapatan rakyat meningkat dari semasa ke semasa, peningkatan tersebut seringkali tidak mencukupi untuk menampung kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Keadaan ini dikenali sebagai real income erosion atau kehakisan pendapatan sebenar. Sebagai contoh, jika gaji seseorang meningkat sebanyak 3%, tetapi harga barang meningkat sebanyak 5%, maka kuasa beli individu tersebut sebenarnya telah berkurang. Ini bermaksud walaupun seseorang menerima gaji yang lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya, dia mungkin mampu membeli barang yang lebih sedikit. Masalah ini lebih ketara dalam kalangan pekerja bergaji rendah dan sederhana kerana sebahagian besar pendapatan mereka digunakan untuk keperluan asas. Oleh itu, ramai rakyat merasakan bahawa pendapatan mereka semakin tidak mencukupi walaupun secara statistik kadar pendapatan negara menunjukkan selain 3 faktor utama tadi, terdapat 3 lagi faktor yang turut menyumbang kepada kenaikan kos sara hidup. Faktor keempat ialah rasionalisasi subsidi. Kerajaan melaksanakan subsidi bersasar bagi memastikan bantuan diberikan kepada golongan yang benar-benar memerlukan dan mengurangkan ketirisan. Walaupun langkah ini baik dari sudut fiskal negara, ia boleh menyebabkan sesetengah harga barang dan perkhidmatan meningkat dalam tempoh peralihan. Faktor kelima ialah tekanan ekonomi global. Konflik geopolitik, gangguan rantaian bekalan dunia dan ketidaktentuan ekonomi global menyebabkan harga komoditi serta kos perdagangan meningkat. Selain itu, kelemahan nilai ringgit turut meningkatkan kos import makanan, ubat-ubatan dan bahan mentah. Faktor keenam ialah tahap literasi kewangan dan corak perbelanjaan isteri rumah. Ramai pengguna masih kurang menitik beratkan pengurusan kewangan seperti penyediaan bajet, simpanan kecemasan dan kawalan hutang. Keadaan ini menyebabkan mereka lebih mudah terdedah kepada tekanan kewangan apabila berlaku kenaikan kos. Selepas memahami faktor-faktor penyebab, kita akan melihat pula kepada kesan yang timbul akibat kenaikan kos sara hidup. Kesan pertama ialah terhadap kewangan isi rumah. Apabila harga barang meningkat, isi rumah perlu membelanjakan lebih banyak wang untuk memenuhi keperluan yang sama. Keadaan ini menyebabkan baki pendapatan selepas perbelanjaan asas menjadi semakin kecil. Akibatnya, ramai keluarga terpaksa mengurangkan perbelanjaan bukan keperluan seperti hiburan, percutian dan aktiviti rekreasi. Selain itu, ada juga yang terpaksa menggunakan simpanan atau bergantung kepada pinjaman dan kad kredit untuk menampung perbelanjaan harian. Dalam jangka panjang, keadaan ini boleh menyebabkan isi rumah terperangkap dalam kitaran hutang dan menghadapi ketidakstabilan kewangan. Lebih membimbangkan, kemampuan untuk membuat simpanan bagi tujuan kecemasan atau persaraan juga semakin berkurang. Kedua ialah terhadap kesihatan mental dan pendidikan. Dari sudut kesihatan mental, tekanan kewangan yang berterusan boleh menyebabkan stres, kebimbangan dan kemurungan. Apabila seseorang memikirkan tentang kewangan, hutang dan perbelanjaan harian, tahap tekanan psikologi mereka akan meningkat. Dalam keluarga, tekanan kewangan juga boleh menyebabkan konflik antara pasangan dan ahli keluarga. Seterusnya, kesan terhadap pendidikan. Pendidikan memerlukan pelbagai bentuk perbelanjaan seperti yuran, buku, alat tulis, internet, komputer dan pengangkutan. Apabila kewangan keluarga semakin terhad, ibu bapa mungkin terpaksa mengurangkan perbelanjaan pendidikan anak-anak. Mereka mungkin tidak mampu menghantar anak ke kelas tambahan atau menyediakan peralatan pembelajaran yang bercukupi. Dalam jangka panjang, keadaan ini boleh menyebabkan jurang pendidikan antara golongan kaya dan miskin menjadi semakin besar. Seterusnya ialah terhadap kesihatan fizikal dan ekonomi negara. Dari aspek kesihatan fizikal, peningkatan harga makanan menyebabkan sesetengah individu memilih makanan yang lebih murah tetapi kurang berkhasiat. Contohnya, mereka mungkin lebih banyak mengambil makanan segera atau makanan proses kerana kosnya terlebih rendah daripada makanan segar dan sihat. Keadaan ini meningkatkan risiko penyakit seperti obesiti, diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Selain itu, terdapat juga individu yang menangguhkan rawatan kesihatan kerana tidak mampu menanggung kos rawatan atau ubat-ubatan. Dari perspektif ekonomi negara pula, kenaikan kos sara hidup boleh mengurangkan perbelanjaan pengguna. Apabila pengguna mempunyai kurang wang untuk dibelanjakan, jualan perniagaan akan menurun dan pertumbuhan ekonomi boleh menjadi lebih perlahan. Keadaan ini juga boleh menjejaskan produktiviti pekerja kerana tekanan kewangan sering dikaitkan dengan masalah kesihatan fizikal dan mental.
Oleh itu, kesan kenaikan kos sara hidup bukan sahaja dirasai oleh individu keluarga, malah turut memberi implikasi kepada pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan. Kami akan membincangkan langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi membantu rakyat menghadapi kenaikan kos sara hidup. Langkah pertama ialah pelaksanaan sumbangan tunai rahmah atau STR serta sumbangan asas rahmah atau SARA. STR merupakan bantuan tunai yang diberikan secara langsung kepada golongan yang layak seperti B40 dan sebahagian M40. Manakala SARA pula memberi bantuan dalam bentuk pembelian barangan keperluan asas melalui sistem yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dari sudut positif, bantuan ini mampu memberikan kelegaan segera kepada golongan yang memerlukan. Ia membantu rakyat membeli makanan, membayar bil utiliti dan menampung sebahagian kos kehidupan seharian. Namun begitu, terdapat juga beberapa kelemahan. Pertama, bantuan ini lebih bersifat jangka pendek kerana ia hanya membantu mengurangkan beban kewangan buat sementara waktu. Kedua, bantuan tunai tidak menyelesaikan punca utama kenaikan kos sara hidup seperti harga makanan yang tinggi, kos perumahan dan ketidakseimbangan antara pendapatan dan kos kehidupan. Oleh itu, walaupun STR dan SARA merupakan inisiatif yang baik, langkah tambahan yang lebih menyeluruh masih diperlukan bagi menangani masalah ini secara mampan. Langkah kedua yang dilaksanakan oleh kerajaan ialah kenaikan kadar gaji minimum kepada RM1,700 sebulan. Objektif utama dasar ini adalah untuk meningkatkan pendapatan pekerja berpendapatan rendah supaya mereka mempunyai kuasa beli yang lebih baik. Dari sudut positif, kenaikan gaji minimum membantu meningkatkan pendapatan golongan pekerja dan memberi peluang kepada mereka untuk memenuhi keperluan harian dengan lebih baik. Selain itu, peningkatan pendapatan juga boleh meningkatkan penggunaan domestik kerana penggunaan mempunyai lebih banyak wang untuk dibelanjakan. Walau bagaimanapun, dasar ini turut mempunyai cabaran tertentu. Bagi syarikat kecil dan sederhana, peningkatan kos gaji boleh meningkatkan kos operasi mereka. Dalam sesetengah keadaan, kos tambahan tersebut mungkin dipindahkan kepada pengguna melalui kenaikan harga produk dan perkhidmatan. Justeru, walaupun kenaikan gaji minimum merupakan langkah yang baik, ia perlu disokong oleh langkah lain seperti peningkatan produktiviti pekerja dan kawalan kos perniagaan supaya kesan positifnya dapat dimaksimumkan. Lepas menilai tindakan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, kumpulan kami mencadangkan satu kerangka inovasi baharu yang dikenali sebagai Cost Care My. Cost Care My membawa slogan Empowering Affordable Living, Strengthening Community Wellbeing. Cadangan ini dibangunkan kerana kami mendapati kebanyakan inisiatif sedia ada lebih tertumpu kepada bantuan kewangan jangka pendek. Sebaliknya, Cost Care My memberi tumpuan kepada penyelesaian yang lebih menyeluruh dengan menggabungkan penggunaan teknologi digital, pelibatan komuniti, keselamatan makanan, bantuan perumahan dan pendidikan kewangan. Matlamat utama Cost Care adalah untuk membantu rakyat mengurangkan kos kehidupan, meningkatkan daya tahanan ekonomi dan memperkukuhkan kesejahteraan komuniti secara berterusan. Apa yang membezakan Cost Care My daripada bantuan sedia ada ialah pendekatan ini bukan sekadar memberi bantuan tetapi membantu rakyat mengurus dan mengurangkan kos kehidupan mereka secara lebih. Bagi memastikan Cost Care mempunyai hala tuju yang jelas, kami membangunkan visi, misi dan objektif yang tersusun. Visi Cost Care My ialah untuk tujuan menjadi platform inovasi sosial utama Malaysia dalam menangani isu kos sara hidup secara mampan dan inklusif. Bagi mencapai visi tersebut, terdapat 5 misi utama. Pertama, membantu rakyat mengurangkan beban kos sara hidup. Kedua, meningkatkan kuasa beli masyarakat. Ketiga, memanfaatkan teknologi digital bagi memudahkan akses kepada maklumat dan bantuan. Keempat, memperkukuhkan kerjasama antara kerajaan, sektor swasta dan komuniti. Dan yang kelima, meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat. Objektif utama Cost Care My pula adalah untuk mewujudkan penyelesaian yang praktikal, mudah diakses dan mampu memberi manfaat kepada pelbagai lapisan masyarakat. Ini adalah keseluruhan struktur Cost Care My. Kerangka ini terdiri daripada 5 komponen utama yang saling melengkapi antara satu sama lain. Komponen pertama ialah Price Care Hub, kedua Food Care Hub, ketiga Agri Care Hub, keempat Rent Care Hub, kelima Finance Care Hub. Setiap komponen dibangunkan untuk menangani punca kos sara hidup yang berbeza. Sebagai contoh, Price Care Hub memberi fokus kepada harga barang, Food Care Hub kepada makanan, Rent Care Hub kepada perumahan, manakala Finance Care Hub memberi
tumpuan kepada pendidikan kewangan. Melalui pendekatan ini, penyelesaian yang dicadangkan menjadi lebih menyeluruh dan tidak tertumpu kepada satu aspek sahaja. Pertama ialah Price Care Hub. Price Care Hub merupakan platform digital yang membolehkan pengguna menyemak harga barangan keperluan asas secara masa nyata. Antara fungsi utama platform ini ialah Smart Price Alert, perbandingan harga antara premis dan paparan kos bakul harian. Melalui sistem ini, pengguna boleh membuat keputusan pembelian yang lebih bijak dan mengelakkan pembelian pada harga yang terlalu tinggi. Komponen kedua ialah Food Care Hub. Food Care Hub merupakan inisiatif dapur komuniti yang menyediakan makanan berkualiti pada harga mampu bilik. Sebagai contoh, makanan lengkap boleh dijual pada harga antara 3 hingga RM5 kepada golongan sasaran. Selain itu, terdapat juga program Pay It Forward Meal yang membolehkan individu atau syarikat menaja makanan kepada golongan yang memerlukan. Melalui pendekatan ini, isu keselamatan makanan dan akses kepada makanan mampu milik dapat ditangani dengan lebih. Komponen ketiga ialah Agri-Care Hub. Agri-Care Hub memberi fokus kepada pembangunan pertanian bandar dan kebun komuniti. Penduduk boleh menghasilkan sebahagian makanan mereka sendiri melalui teknik seperti hidroponik dan pertanian moden berskala kecil. Langkah ini juga bukan sahaja membantu mengurangkan kos makanan, malah meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan makanan. Komponen keempat ialah Rent Care Hub, menyediakan bantuan sewa bersasar kepada golongan yang layak melalui sistem digital. Objektifnya ialah membantu golongan berpendapatan rendah mendapatkan tempat tinggal yang lebih selesa tanpa menanggung beban kewangan yang terlalu tinggi. Komponen terakhir ialah Finance Care Hub, menyediakan pendidikan kewangan kepada masyarakat melalui modul pembelajaran, simulasi bajet dan program mentor kewangan komuniti. Kami percaya bahawa peningkatan literasi kewangan merupakan salah satu langkah yang paling penting untuk membantu rakyat menghadapi cabaran kos sara hidup pada masa hadapan. Sebagai penutup, Kos Care My dibangunkan berdasarkan 5 nilai utama. Pertama, digital driven, iaitu menggunakan teknologi digital bagi meningkatkan kecekapan dan akses kepada maklumat. Kedua, community based, iaitu menggalakkan penglibatan komuniti dalam menyelesaikan masalah bersama. Ketiga, sustainable, iaitu memberi tumpuan kepada penyelesaian jangka panjang dan bukan sekadar bantuan sementara. Keempat, inklusif, yang memastikan semua lapisan masyarakat boleh mendapat manfaat. Dan yang kelima, scalable, bermaksud modal ini boleh diperluaskan ke seluruh negara. Sebagai kesimpulan, kenaikan kos sara hidup merupakan cabaran yang kompleks dan melibatkan pelbagai faktor seperti harga makanan, kos perumahan, pendapatan, subsidi, ekonomi global dan literasi kewangan. Masalah ini bukan sahaja menjejaskan individu dan keluarga, malah turut memberi kesan kepada pembangunan sosial dan ekonomi negara. Oleh itu, selain usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, pendekatan yang lebih holistik dan mampan seperti Kos Care My perlu dipertimbangkan bagi membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Malaysia pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Kami sedia menerima sebarang pertanyaan.